Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu, bahagia selalu, insya-Allah. Pada hari ini, kita ingin berkongsi tajuk berkenaan minuman terbaik membantu kurangkan kolesterol. Siapa saja yang sedang berjuang dengan masalah kolesterol tinggi, dah cuba pelbagai cara, namun kolesterol masih tidak berkurang dan struggle makan ubat dan suplemen dan sebagainya lah. Okay. So, semoga kita dapat mengawal kolesterol jahat kat dalam badan kita ni agar kita dapat enjoy kualiti kehidupan yang lebih baik. Kita terus kepada straight to the point. Yang pertama, minuman yang terbaik membantu mengurangkan kolesterol jahat yang berlebihan dalam tubuh badan kita ini ialah teh hijau atau dipanggil green tea. Sangat famous kan? Especially di kalangan Gen Z. Bukan Gen Z pun sangat menggemarkan green tea ini. Kerana dia boleh enjoy dengan rasa yang sedap dan rasa macam relaxing sahaja kan bila lepas minum tu. Okey, ini ialah memang berdasarkan kajian. Dan haruslah kita ingat, green tea yang dibuat secara natural, yang tidak dicampur pelbagai benda macam krim ke gula. Buat yang secara naturalnya, dengan gula sedikit, tak apa. Kalau nak campur stevia pun okey. Tapi kalau kita beli kat luar tu, hati-hati, takut penambah bahan-bahan yang sangat yang tidak elok. Takut bukan kita enjoy untuk kita punya kesihatan, malah berakibat masalah kesihatan yang lain. So, hati-hati ya. Jadi green tea ini ia mengandungi catechins ya. Dipanggil sebagai EGCG kandungannya yang akan menghalang penyerapan kolesterol dan akan mengawal atur untuk orang panggil jin hati kita, liver, untuk dia tingkatkan pengawal aturan bagi reseptor LDL iaitu kolesterol jahat kita. So dia boleh kawal atur. So dia punya penyerapan takkan banyak sangatlah bagi kolesterol jahat itu. So memang ada kajian randomized double blind study dalam Nutrients menunjukkan siapa saja yang minum green tea ini dengan tingginya kandungan catechins memang orang kata sangat berkesan mengurangkan LDL kolesterol dengan hampir 8% dalam masa around 6 minggu macam tu. Okay. Baiklah, yang kedua, minuman hebat, minuman yang terbaik, insya-Allah boleh membantu mengurangkan kolesterol. Minum susu oat. Ini memang banyak yang dah tahu, cuma kadang-kadang kita susah nak amalkan. Barangkali mungkin ada di kalangan kita yang tak suka rasa oat milk susu oat ini. Mengikut kajiannya, oat ini mempunyai tinggi kandungan beta-glucan, iaitu fiber yang larut yang akan membentuk gel di dalam kita punya orang kata digestive tract, kita punya saluran pencernaan. Okay, so dia akan bind to kolesterol, dia akan lekat dengan kolesterol dan bile acid. Jadi akan membantu untuk nyahkan, membuangnya daripada badan kita. Ada kajian yang menarik juga tentang minuman oat inilah, susu oat ini. Di dalam Journal of Nutrition menunjukkan jika kita minum susu oat ini yang mengandungi beta-glucan sebanyak 3 gram ke 4 gram oat beta-glucan setiap hari boleh mengurangkan LDL kolesterol, tanpa menjejaskan kolesterol baik. So memang terbuktilah, insya-Allah. So kena amalkan sekurang-kurangnya 3 ke 4 kali seminggu. Jangan miss, at least 3 ke 6 bulan. So insya-Allah kita boleh dapat result yang baik. Yang seterusnya, susu soya. Saya faham banyak susu soya yang dijual di luar sana banyaknya kandungan gula. Sebab itu kita kena pantau dan kita kena perhati dia punya nutrition facts lah. Pilih brand yang paling kurang gula dan baik untuk kesihatan kita. Baiklah. So susu soya ini secara naturalnya rendah dengan saturated fat. So dia ada ciri-ciri untuk merendahkan kolesterol, hypocholesterolemic properties. Saya dulu waktu kecil-kecil suka sangat minum soya. Bila macam my dad nak pergi kedai ke apa, mesti saya akan kirim susu soya.
Namun kadang-kadang ada orang cakap soya ni tak bagus untuk orang yang ada cyst lah apalah. So bagi saya, kalau kita minum dalam kuantiti yang agak terkawal, tak ada masalah. Kita selang-selikan dengan jenis minuman yang lain lah. Macam green tea tadi, susu oat, dan paling penting kena cukupkan air kosong juga. Okey, baiklah, berkenaan susu soya tadi tu, ada memang kajian di dalam Journal of Nutrition and Metabolism menyatakanlah di mana apabila kita switch, kita bertukar, kita asyik minum susu lembu kan. So kalau kita bertukar ke minum susu soya, okey, sebab dia diperkaya dengan plant sterol, so dia sangatlah bagus untuk merendahkan untuk LDL kolesterol ini. So kalau kita dah selalu minum susu haiwan, susu lembu apa semua tu, cubalah sesekali selang-selikan dengan susu soya. InsyaAllah ada manfaat yang baik bagi kesihatan untuk mengawal kolesterol jahat di dalam tubuh badan kita. Baiklah, itu adalah 3 minuman yang baik untuk kurangkan kadar kolesterol di dalam tubuh badan. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. And kalau rasa tak sihat, boleh pergi klinik buat check up. Mencegah lebih baik daripada merawat. So, jaga diri, jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.